zik lahu nur. Zikir itu semua ada nur, terang. Sebab bila kita ingat Tuhan, hati kita akan jadi terang. Sikit banyak dia ada terang. Apa makna nur? Quwwatul yakin allazi yusmiru halawatul iman wa halawatul ibadah wa halawatul taqarrub ila akhir. Mana kekuatan yang membawa kita manis iman, manis makrifat dengan Tuhan, itu dipanggil nur. Ya. Maka iza kasra azkar kasra anwar, wa iza kasra anwar safal asrar, wa iza safal asrar kana ma Allah karam. Dia pun banyak zikir, banyak nur, banyak nur, sir lagi terang. Dan bila sir terang, dia sentiasa qalbi dia, ruhani dia, hakikat diri dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jasad sama makhluk, rohani dengan Tuhan. Itu keadaan yang paling baik. Itu pakaian Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul, para sahabat, para ahli billah. Jasad kita dengan orang tahu. Dia nak bekerja, nak bisnes, nak jadi jutawan tu, pergilah. Tak ada masalah. Jangan main riba, jangan ambil rasuah, yang halal. Okey, tak ada masalah. Rohani jangan. Rohani kita dengan dia sentiasa. Dia panggil kain bain. Jasad dia sama makhluk, rohani dia dengan sebab rohani, roh kita tadi kan dia mahal ni. Jangan kotorkan dia dengan maksiat, jangan kotorkan dia dengan kelalaian. Tiap-tiap nafas turun naik sentiasa ingat akan dia. Dan cara mengingati dia banyak cara. Di sini gunakan hayyun. Ini cara tuan pengarang punya guru, ya.